adik dalam hati, Abe janji, saya kadik siapa mati. abe janji. Tak payah cara lah orang nak kata gapo. Janji kita tahu kita betul. Kalau kita tak betul, kita tak duduk luar dah macam gitu. Betul lah apa yang Ida cakap tu. Pedulikan kata-kata negatif orang yang berusaha nak menjatuhkan kita. Kata Ida Izrin, walaupun kes dia di penjara sebelum ini sudah lama berlalu, namun masih ramai yang belum lupa dan terus mengaitkannya dengan isu berkenaan. Tidak mahu terus berasa down, Ida memilih untuk tidak melayan sebarang komen dan terus fokus ke depan. Betul tu. Semoga Ida terus semangat, okey? Selepas lagu Bek So Babe Bek, oh kali ni ada pula Hanya Adik Dalam Hati. So macam mana ni orang kata penangan lagu ni lah? Sebab dia viral terlalu awal, tidak dijangka. Biasa Best of Babe tu selepas sebulan 2 bulan. Tapi yang adik saya habis sore ni, dalam masa 2 hari tu dia terus boom. Dia rasa macam tak jangka juga. Jadi Alhamdulillah yang support, yang mendengar lah. Ida sendiri macam mana bila orang kata dah comeback balik ni kan? Tengok impak dia. Bersyukur dan semangat lah. Pendengar-pendengar pun boleh terima Ida. Situ pun Ida sangat bersyukur. Sebab orang kata rezeki anak juga. Yelah sekarang ni tengah hamil kan. So menyebabkan mungkin lagu tu pun menjadi tular juga ke macam mana? Menjadi itulah juga rezeki baby yang bakal lahir ni. So alang-alang ni nak tanya jugalah dah nak pregnant ni kan. Dah berapa bulan ni sebenarnya ni? Mungkin boleh kongsi sikit. 36 minggu menghitung hari saja. Dalam kesibukan awak ialah orang kata mempromosikan lagu dalam keadaan awak syarat hamil. Oh rezeki mencurah-curah nampaknya ke sana ke sini ke sana ke sini. Ya, alhamdulillah setakat ni Allah bagi sihat lah. Walaupun dah syarat pun alhamdulillah. Rezeki pun okey masuk. Anggap rezeki baby lah. Kalau boleh dikongsikan sikit lah, anak lelaki ke anak perempuan ke macam mana? Baby girl lah. Dia sepatutnya 9 bulan 5. Tapi doktor suruh standby hujung bulan ni. Kalau awal hujung bulan ni dah bersalin. Hujung bulan ni bersalin tapi masih lagi aktif. Katanya minggu depan akan pergi ke RTM pula ya. Wah, maknanya fly daripada Kelantan ke KL macam tu ulang-alik ke macam ni ya? Tapi tak tahulah macam mana lagi ni. Setakat boleh lah. Setakat boleh. Kalau tak boleh, kena bincang balik. Lepas ni akan berehat lama lah. 3-4 bulan kemungkinan. Jadi macam mana untuk selepas ini perjalanan korang berdua ni? Sebab kita tahu Abang Din ni dia memang kuat dengan awak je. So macam mana? Di Kelantan memang kalau mungkin Ida akan berehat panjang. Jadi untuk lagu yang seterusnya kalau bak duit dengan wanita ni memang saya susah untuk cari rakan duit lain. Dan kalau di Kelantan saya akan ada partner lelaki lah, Fendi kenali. Jadi kita tunggu Ida sihat, kita comeback balik. Macam Ida pula macam mana untuk tempoh berehat berapa lama sebenarnya untuk selepas ini? Secepat yang mungkin orang kata lepas patah standardnya 40 hari 44 hari. Kalau ada job masuk tu jalan terus kalau sihat. Selepas pada Ida bercuti, jadi selama setahun 2 tahun tu ramai yang menunggu gandingan Ida dengan dia dengan karya lagu Abedi. Sebab Abedi pun selepas pada menang award AIM 2024, Abedi ada sebut sambungan Best of Babe, adik saya best. Cumanya kita tak tahu lagi lagu apa. Jadi apabila lepas pada Ida sihat pulih daripada semua tu, kita terus buat benda ni. Jadi rasa macam aura tu lebih lagi datang balik dan mungkin keserasian tu dah ada. So macam Ida sendiri macam mana menguatkan balik mental, orang kata dari segi emosi untuk berhadapan dengan orang ramai yang mungkin yalah mengecam awak sebelum ini kan. Bagaimana? Kalau kita nak ikut macam kecaman orang tu tak habis. Kita endah lah semua tu. Ikutlah orang nak kecam apa, janji kita ni fikir positif. Sebab di sebalik awak mempromosikan lagu ni, saya ada tengok jugalah ada beberapa media yang post pasal lagu awak apa semua kan. Dalam tu saya ada baca komen. Masih lagi orang kaitkan isu yang lepas yang penangkapan awak tu semua. Jadi macam mana awak sendiri, adakah awak tahu mengenai perkara tu atau awak buat tak tahu saja? Saya tahu tapi saya buat tak tahu. Sebab kalau kita buat tahu ni terjadi stres lah. Sebab kita pun tengah pregnant, tak boleh fikir. So kita abailah benda tu. Lepas tu dia pun tahu juga apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kalau kita jelaskan juga, mungkin ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Jadi hanya Ida dan Allah saja yang tahu apa yang sebenar. Kalau baca dari segi komen tu memang agak sakit jugalah kalau baca kan. Jadi macam awak sendiri yelah, bila keadaan dalam ibu yang tengah mengandung kan, emosi tu ada tak terganggu? Sebab saya tahulah kan bila ibu ni kan tambah-tambah tengah syarat hamil ni, emosi dia kadang-kadang tak stabil. So macam mana? Adalah sikit-sikit. Kalau Ida nak elak benda tu, Ida tak tengoklah macam komen-komen ke apa-apa kecaman. Macam tu lah. Untuk elakkan stres. Ada tak DM awak secara direct ke? Berani ke setakat ni? Ataupun jumpa depan-depan yang macam kau ni maknanya kait lagi benda lepas? Setakat ni tak ada lagi. Cuma ada yang DM tu bagi nasihat je lah. Benda lepas tak akan ulang lagi. Ada tak macam ada satu perasaan trauma ke nak berdepan dengan orang ramai ke dengan isu ni ke? Ida dah okey sepenuhnya untuk yelah orang kata open. Sebab sekarang ni pun tengah sibuk dengan lagu baru ni kan, mempromosikan lagu baru ni. So macam mana? Tapi kalau nak kata okey 100% tu tak ada lagi lah. Ada sikit lagi. Trauma tu pasti ada. Lalu itu memang
sangat tak boleh diterima lah. Selain daripada tu siapa lagi? Adakah keluarga ke, suami ke, macam mana kan yang terdekat yang sentiasa macam ada dengan awak? Ke Abang Eddie Hamid sebenarnya? Abang Eddie Hamid, kawan-kawan, family semua ada, mentua semua ada. Bagi support dan kata-kata semangat buat Ida lah. Tak payah cara lah orang dok kata gapo. Janji kita tahu kita betul. Kalau kita tak betul, kita tak duduk luar dah macam gitu. Secara kok okey. Kuatkan semangat dia kata. Tu orang yang hok beri kecil Ida tu, Ida harap Pani tak ada dah. Pani dan nak sokongan dari si awak dan kata-kata semangat sahaja. Ida tak minta banyak. Cuma doakan hak terbaik je lah untuk Ida.